bujang kan, kalau 1,000 tu dah boleh hidup lah, lebih boleh bagi family. Bila awak dapat gaji 2,500, 3,000 nanti ni, 3,500, berapa banyak nak hantar kat family? Kau awak orang Kalau senang ni? Orang Felda ke? Tidak. Betul, nasib baik tidak. Baru. Okey. Orang biasa-biasa je. So, ada bagi duit, nak berjasa kembali pada ibu bapa? Memang ada lah. Kalau ikutkan bujang kan, kalau 1,000 tu dah boleh hidup lah, lebih boleh bagi family. Apa saya? 1,000 tu boleh hidup, yang lain boleh bagi family. Lepas ni kita cek tau. Betul. Sebab gaji awak akan dapat lebih lagi daripada yang awak dapat tu, dan mengikut juga kenaikan lesen-lesen yang awak akan ambil. Korang kena ingat tau, memang besar sangat peluang untuk adik-adik kita untuk mendapat pekerjaan dalam dunia aviation. Tapi yang pastinya siapa yang belajar rajin, usaha lebih, dan pastinya peluang mereka lebih besar. Dan bila masuk kat sini, belajarlah rajin-rajin, jangan malas. Okey.